Ma'rifatullah dan mengesakan dan memahasucikannya adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Sedangkan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih tentang sifat-sifat Allah adalah termasuk mutasyabihat. Kalau yang tak sahih tu dah keluar cerita lah. Tapi yang sahih tu pun, tapi yang tentang ayat-ayat sifat apa ni, dia adalah mutasyabihat. Tapi kita awal-awal lah clear lah, mensucikan Allah semua tu, itu adalah setinggi akidah. Maknanya kita takkan menyanggahi benda tu. Cumanya pembincangan ni dia panjang sebab macam mana umat Islam ni menangani ayat-ayat mutasyabihat sebenarnya. Lepas tu kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa mentakwil, tanpa taktil, serta tak perlu memperuncingkan perbezaan pendapat antara para ulama terhadap hal tersebut. Kita cukupkan diri seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Rabb kami. Surah Al-Imran ayat 7. Ayat Quran ataupun hadis yang cakap pasal sifat Allah yang ayat yang mutasyabihat tu, just accept it as it is. Tak payah bincang lebih-lebih lah, kalau nak kata gitu. Dan kat sini dia kata tak perlu nak pergi dalam pasal, sebab ulama ada bincang benda ni. So dia kata kat sini guideline umumnya tak payah masuklah perbincangan tu. Cukup macam, sebab para sahabat tak bincang. Ada sahabat tak tanya soalan-soalan detail pasal ayat, sebab ayat tu masa tu dah turun kan. Of course, okay, tak kita cover dulu. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Surah Muhammad ayat 19. Ni berapa ayat? Katakanlah dialah Allah. Ada typo pula itu. Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tiada beranak dan tidak berperanakan, tiada setara dengannya sekalipun. Tiada satu pun yang serupa atau seumpama dengan Allah. Ini laisa kamitslihi syai'. Kewajipan Muslim untuk menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dan mensucikan Allah daripada apa-apa kekurangan. Itu satu obvious, clear cut. Tak ada Muslim yang tak terima benda ni lah.